Cikgu Adam baru sahaja melapor diri sebagai seorang pendidik. Masih jauh perjalanan kerjaya yang perlu dilalui oleh Cikgu Adam. Dalam tempoh itu, bayangkan cabaran-cabaran yang akan ditempuhi sepanjang perkhidmatannya. Apakah panduan Cikgu Adam untuk menghadapi masa hadapan dalam kerjayanya? Standard Guru Malaysia 2.0 dibangunkan sebagai satu rujukan standard bagi semua pendidik di Malaysia. SGM 2.0 bertujuan membangunkan pendidik yang kompeten dan berjiwa pendidik. Untuk tujuan itu, 4 domain diperkenalkan iaitu orientasi ilmu, instruksional, kualiti peribadi dan pelibatan komuniti. Untuk memperkasakan budaya orientasi ilmu sebagai seorang pendidik, Cikgu Adam perlu mendalami dan meluaskan pengetahuan, pengajaran dan pembelajaran beliau di samping memahami falsafah, dasar dan kurikulum pendidikan negara. Selain itu, Cikgu Adam harus meningkatkan pengetahuan dan kemahiran tentang trend pendidikan terkini. Sebagai seorang pendidik, Cikgu Adam perlu merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan menarik. Pentaksiran perlu dilakukan untuk melihat kemampuan murid dan memperkembangkan potensi mereka. Cikgu Adam sentiasa meningkatkan kualiti kendiri, menjiwai amalan keguruan serta menghormati persamaan dan perbezaan antara individu. Dengan ilmu dan pengalaman yang Cikgu Adam perolehi, beliau meraihkan kepelbagaian komuniti. Sebagai contoh, aktiviti kesukarelawan bersama ibu bapa, penjaga atau komuniti. Cikgu Adam juga berkongsi segala ilmu pengetahuan beliau kepada pendidik lain menerusi aktiviti perkongsian pintar. Sebagai guru yang berjiwa pendidik, Cikgu Adam menjadi suri teladan kepada masyarakat. Cikgu Adam telah memiliki 4 domain yang perlu bagi guru yang kompeten dan berjiwa pendidik dalam kerangka SGM 2.0. Kerangka SGM 2.0 merangkumi 4 etika keguruan iaitu tanggungjawab terhadap profesion, murid, ibu bapa penjaga, masyarakat dan negara. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab terhadap profesion, Cikgu Adam sentiasa memberi khidmat terbaik, menjaga imej guru, tidak mendedahkan rahsia, selalu bekerjasama dan mematuhi undang-undang negara. Cikgu Adam bertanggungjawab terhadap murid beliau dengan memberikan pendidikan yang berkualiti, mengutamakan kebajikan dan keselamatan murid, menghindari diskriminasi terhadap murid, menerima kepelbagaian murid, melindungi kerahsiaan data dan maklumat murid serta menjaga hubungan dengan murid-muridnya. Cikgu Adam juga dengan sedaya upaya akan cuba untuk memupuk nilai murni dan kemahiran insaniah murid. Cikgu Adam amat menghormati dan memelihara peranan ibu bapa dan penjaga. Segala maklumat yang dikongsi oleh ibu bapa penjaga sentiasa dilindungi. Sebagai seorang guru yang bertanggungjawab terhadap masyarakat dan negara, Cikgu Adam sentiasa memberi keyakinan kepada masyarakat tentang tugasnya sebagai guru. Cikgu Adam prihatin tentang kepelbagaian masyarakat, menjaga hak asasi dan alam sekitar serta aktif bekerjasama dengan pelbagai pihak. Cikgu Adam ialah seorang yang kompeten, berjiwa pendidik memenuhi standard Guru Malaysia 2.0. Andalah Cikgu Adam, Guru Malaysia yang mencorak masa hadapan negara untuk lebih cemerlang. Ilmu ditimba di menara tinggi, budi dibaca jadi penyeri. Forum hari ini jadi saksi, guru berjiwa, pendidik sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang dihormati para pensyarah, rakan-rakan pelajar Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas serta para hadirin sekalian.
Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam sesi forum wawancara akademik yang bertajuk Menilai Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan dalam Kajian Analisis Artikel Tahap Kompetensi Pelajar di ISMP Ambilan Jun 2020. Tujuan forum ini adalah untuk membincangkan dengan lebih mendalam struktur dan isi kandungan artikel tersebut serta bagaimana aspek keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan hujah digarap oleh penulis. Artikel ini ditulis oleh Faridah Yaakob, Muhammad Aminuddin Abu Bakar dan Lee Lek Hong 2024 dan ia bagi menilai tahap kompetensi pelajar di ISMP Ambilan Jun 2020 berasaskan standard Guru Malaysia 2.0 SGM 2.0. Bersama-sama saya hari ini dua orang panel iaitu Saudari Aina dan Saudari Anis yang akan berkongsi pandangan mereka berasaskan kefahaman serta analisis terhadap artikel tersebut. Baik, untuk memulakan perbincangan, saya ingin menjemput Saudari Aina untuk berkongsi sedikit mengenai latar belakang artikel ini. Terima kasih kepada moderator Farid. Artikel ini dilaksanakan bagi meneliti tahap kompetensi pelajar PISMP Ambilan Jun 2020 di IPD Kampus Universitas berdasarkan 4 domain utama dalam Standard Guru Malaysia 2.0 SGM 2.0 iaitu orientasi ilmu, interaksional, pelibatan komuniti dan kualiti peribadi. Kajian ini dilaksanakan bagi menilai sejauh mana pelajar guru menguasai elemen-elemen profesionalisme keguruan semasa latihan mengajar. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pemata keseluruhan kompetensi pelajar ialah minimum 2.86 manakala guru pembimbing pada tahap sedikit lebih tinggi iaitu minimum 2.96. Hal ini menunjukkan bahawa dapatan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi ia menggambarkan bahawa pelajar guru telah berada di landasan yang betul untuk menjadi pendidik yang profesional, meskipun masih ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki. Salah satu antara kelemahan yang dikenal pasti adalah kemahiran refleksi kendiri, pengurusan masa PDPC dan komunikasi interpersonal dengan komuniti sekolah. Saya bersetuju dengan pandangan Aina. Kaji ini juga bukan sekadar menilai kemahiran pengajaran, tetapi turut memberi perhatian kepada pembentukan kepribadian dan identiti sejati. Menariknya, penulisan mengaitkan jabatan dengan nilai-nilai madani yang ditekankan dalam dasar pendidikan sesama seperti ihsan, hormat dan kasih sayang. Ini menggambarkan bahawa pelajar guru perlu bersedia bukan hanya dalam aspek akademik tetapi juga dalam aspek etika dan empati sosial. Benar pandangan oleh Saudari Hanis sebentar tadi, artikel ini menunjukkan bahawa pendidikan guru kini semakin menitik beratkan keseimbangan antara kompetensi profesional dan pembentukan sosial. Guru bukan sekadar penyampai ilmu tetapi juga menjadi ejen pembentukan nilai dan teladan kepada masyarakat. Baik, kita teruskan kepada aspek utama iaitu keutuhan wacana. Saudari Hanis, bolehkah kamu jelaskan sedikit mengenai bagaimana penulis mengekalkan struktur dan kesinambungannya idea dalam artikel ini? Baik, terima kasih moderator Farish atas soalan yang tadi. Keutuhan wacana ia merujuk kepada kesinambungan dan kesatuan idea dalam sesebuah penulisan ilmiah. Dalam artikel ini, penulis menyusun struktur penulisan dengan amat teratur, bermula dengan pengenalan yang menjelaskan latar belakang kajian, tujuan dan persoalan utama serta bahagian dihubungkan secara jelas. Sebagai contoh, permasalahan
teknik anafora dan reiterasi, iaitu pengulangan istilah utama seperti kompetensi profesional, refleksi diri dan pelibatan komuniti. Pengulangan ini bukan kesilapan tetapi strategi wacana untuk mengukuhkan tumpuan idea. Saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh saudari Haris tadi. Tambahan pula, keutuhan wacana artikel ini turut disokong oleh penggunaan data empirikal yang berstruktur. Sebagai contoh, dalam perbincangan domain kualiti peribadi, penulis memaparkan skor minimal 2.79, manakala domain instruksional mencatatkan 2.90 pun. Walaupun perbezaan yang kecil, penulis menguraikan sebab di sebalik dapatan kajian tersebut. Antaranya, keperluan pelajar guru dalam memperkukuhkan aspek refleksi dan kesedaran diri terhadap tanggungjawab sebagai pendidik. Penulis juga bijak mengekalkan kesinambungan dengan menyusun dapatan dan teori secara harmoni. Mereka tidak hanya mengutip teori sahaja, tetapi menunjukkan bagaimana teori tersebut menjelaskan dapatan sebenar. Sebagai contoh, dapatan domain kualiti pribadi yang sedikit rendah dikaitkan dengan teori Maxim et al. 2002 tentang keseimbangan antara pengetahuan dan nilai. Ya, saya rasa pendapat Aina itu, saudari Aina itu juga betul. Keutuhan wacana juga menunjukkan disiplin akademik seorang penulis. Artikel ini mengekalkan nada objektif dan bahasa formal tanpa penyimpangan emosi. Ayat seperti kajian ini dijalankan untuk menilai atau dapatan menunjukkan bahawa digunakan secara konsisten mewujudkan kesan profesional dan literat. Selain itu, satu perkara menarik adalah penulis menghubungkan dapatan tempatan ini dengan penyelidikan luar negara. Misalnya, rujukan kepada Ferdinand Kirchner pada tahun 2020 yang membincangkan cabaran guru semasa pandemik COVID-19 turut digunakan untuk memperkukuh hujah bahawa kompetensi guru boleh dinilai dari berbagai konteks. Pendekatan ini menjadikan artikel tersebut lebih global dan relevan. Saya setuju dengan pandangan kalian. Bagi saya, artikel ini bukan sekadar menghimpunkan data tetapi menunjukkan keupayaan penulis menstrukturkan hujah dengan logik dan disiplin ilmu yang tinggi. Ini menjadikan keutuhan wacana dalam kajian ini jelas dan berkesan. Kita beralih pula kepada aspek yang kedua, iaitu sumber rujukan dan aplikasi ilmu. Dalam sesebuah artikel ilmiah, kekuatan rujukan memainkan peranan yang penting untuk menyokong hujah dan menjamin ketetapan dapatan. Jadi, saya ingin menjemput saudari Aina untuk menerangkan bagaimana penulis menggunakan sumber rujukan dalam kajian ini. Terima kasih kepada saudara Farish. Artikel ini jelas menunjukkan penggunaan sumber rujukan yang luas dan berautoriti. Penulis menggabungkan rujukan daripada pelbagai konteks, tempatan dan antarmangsa bagi memperkukuhkan hujah mereka. Sebagai contoh, Maxim et al. Pada tahun 2022 digunakan untuk menegaskan bahawa standard guru Malaysia 2.0 SGM 2.0 menjadi kerangka utama dalam menilai profesionalisme dan kualiti guru. Manakala Ferdinand Kirchner pada tahun 2020 serta Duplessis et al. Pada tahun 2024 dirujuk bagi menunjukkan bagaimana kompetensi guru pada abad ke-21 perlu meliputi aspek flexibility, kreativiti dan keterampilan digital. Ini menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja memahami konteks pendidikan tempatan, tapi juga menyedari arus globalisasi pendidikan yang menuntut guru lebih adaptif dan berdaya saing. Saya setuju dengan saudari Aina. Apa yang menarik ialah penulisan tidak sekadar menyelesaikan sumber rujukan, tetapi juga menginteraksikan dengan analisis kajian. Sebagai contoh, mereka membandingkan dapatan tempatan dengan kajian luar seperti
sebagai laporan kajian, tetapi juga menjadi panduan praktikal kepada pelajar guru. Melalui analisis mereka terhadap 4 domain utama SDM 2.0, penulis memberikan gambaran yang jelas tentang kompetensi yang perlu dikuasai oleh bakal guru. Sebagai contoh, kemahiran komunikasi, kemahiran merancang pengajaran, dan keupayaan membuat refleksi berkesan selepas PDBC. Tepat sekali pandangan kalian. Saya sendiri melihat aspek ini sebagai kekuatan utama artikel tersebut. Penggunaan sumber yang baik bukan sekadar memenuhi kehendak format, tetapi melambangkan pemikiran yang berasaskan bukti, iaitu evidence-based thinking. Satu ciri penting seorang guru profesional. Guru yang berpaksikan bukti, tidak mengajar berdasarkan andaian, tetapi berpandukan data, teori dan refleksi. Hal ini menunjukkan bahawa artikel ini tidak bersifat teoretikal semata-mata. Sebaliknya, turut menekankan penerapan nilai dan amalan sebenar dalam konteks latihan mengajar. Pendekatan ini menjadikan rujukan yang digunakan relevan dan berfungsi sebagai panduan pembangunan profesional guru. Baiklah, seterusnya kita akan lihat aspek yang terakhir sebelum rumusan dilakukan, iaitu kejelasan hujah dan pemikiran kritis. Saudari Hanis, apakah pandangan anda mengenai cara penulis menyampaikan hujah dalam artikel ini? Terima kasih Moderator Farish atas soalan kita tadi. Secara keseluruhannya, artikel ini jelas dari segi penyampaian dan hujahnya tersusun. Penulis menggunakan bahasa akademik yang mudah difahami dan menulis dalam aliran logik yang mantap. Sebagai contoh, mereka menggunakan ayat penegasan seperti pelajar guru telah mencapai tahap kompetensi minimum SGM 2.0. Ayat ini memberi keyakinan kepada pembaca bahawa dapatan tersebut benar-benar disokong oleh data empirikal. Selain itu, kejelasan hujah juga dapat dilihat melalui penggunaan data kuantitatif seperti min, sisihan piawai dan perbandingan antara pelajar serta guru pembimbing. Data ini bukan hanya dilaporkan, tetapi juga dihuraikan dengan penjelasan yang menunjukkan pemikiran analitikal. Saya setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh saudari Hanis tadi. Namun, jika dilihat dengan lebih mendalam lagi, terdapat juga beberapa ruang untuk penambahbaikan daripada sudut analisis kritikal. Sebagai contoh, dalam domain orientasi ilmu, skor bagi aspek pengurusan organisasi dan hal ehwal murid dilaporkan sedikit rendah, iaitu minimum 2.58. Salah satu penambahbaikan yang boleh dibuat ialah penulis boleh memperluaskan perbincangan dengan mengaitkan dapatan ini kepada isu-isu pendidikan semasa seperti beban tugas guru dan keperluan latihan refleksi profesional yang lebih berstruktur. Tambahan pula, saya juga melihat bahawa penulis berani mengakui batasan kajian. Mereka menjelaskan bahawa skop responden hanya tertentu di satu kampus sahaja, lalu mencadangkan kajian lanjutan rentas IPG. Ini menunjukkan bahawa kerendahan hati ilmiah dan kesedaran bahawa ilmu sentiasa berkembang. Bagi saya, sikap seperti ini sangat penting dalam dunia akademik dan keguruan. Ya, betul kata saudari Ana. Namun begitu, saya menghargai usaha penulis yang turut menekankan cadangan dan penambahbaikan. Mereka mencadangkan supaya IPGM memperkukuh latihan profesional melalui model guru bersalin dan model karakter pelajar IPG. Cadangan ini sangat relevan kerana ia memperlihatkan kesedaran bahawa kompetensi guru bukan sesuatu yang statik, tetapi perlu terus berkembang mengikut keperluan semasa. Menarik sekali pandangan kalian berdua. Jadi, dapatlah kita simpulkan bahawa kejelasan hujah dalam artikel ini bukan sekadar pada struktur bahasa, tetapi juga terletaknya pada keupayaan penulis menilai dan mencadangkan penyelesaian yang realistik.
Inilah tanda penulisan akademik yang matang dan reflektif. Bukan hanya melaporkan dapatan, tetapi mengupasnya dengan pemikiran kritikal. Kita sudah sampai ke hujung sesi forum wawancara pada hari ini. Sebelum saya simpulkan keseluruhannya, saya ingin menjemput kedua-dua panel kita untuk memberikan sedikit sebanyak rumusan akhir berdasarkan perbincangan pada hari ini. Terima kasih kepada saudara Faris. Secara keseluruhannya, artikel ini memperlihatkan tentang kekuatan dan dalam keutuhan wacana, ketepatan sumber rujukan serta kejelasan hujah. Ia bukan sahaja menggambarkan kebolehan penulis untuk menulis secara ilmiah, tetapi juga mencerminkan identiti seorang guru yang berfikir secara reflektif dan sistematik. Melalui dapatan yang telah dibentangkan tadi, dapat kita lihat bahawa pelajar guru di IPD KIK ini berada pada landasan yang betul untuk mencapai tahap kompetensi profesional seperti yang telah digariskan dalam SDM 2.0. Sebagai pelajar di Institut Pendidikan Guru, kita bukan hanya menuntut ilmu untuk mengajar, tetapi juga membentuk identiti diri sebagai seorang pendidik. Penulis juga menegaskan bahawa kompetensi guru tidak boleh dipisahkan daripada nilai-nilai kemanusiaan. Guru juga perlu memiliki kesedaran reflektif, iaitu kemampuan untuk menilai semula tindakan dan memperbaiki kelemahan diri sendiri. Konsep ini juga bertepatan dengan falsafah pendidikan kebangsaan yang menekankan perkembangan insan secara menyeluruh dan seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Oleh itu, saya melihat bahawa setiap dapatan yang telah dikemukakan dalam artikel ini bukan hanya angka ataupun statistik, tetapi pesanan kepada kita semua agar terus memperbaiki diri sebagai seorang guru yang holistik. Artikel ini juga mengingatkan bahawa profesi keguruan memerlukan ilmu yang berkembang. Apa yang kita pelajari hari ini mungkin berubah dalam beberapa tahun yang akan datang, dan hanya guru yang reflektif sahaja akan mampu menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Berkenaan dengan kata yang dikatakan oleh saudari Aina, apa yang saya dapat simpul, artikel ini bukan sekadar analisis data, tetapi renungan tentang identiti dan tanggungjawab seseorang guru. Keutahan wacana mencerminkan ketelitian ilmu, sumber rujukan mencerminkan kejujuran intelektual dan kecerdasan hujah mencerminkan kekuatan pemikiran. Ketiga-tiga elemen itu harus menjadi asas kepada setiap guru berlatih IPG. Saya percaya jika kita terus menulis dan berfikir dalam kerangka ini, kita bukan sahaja melahirkan guru yang berkualiti, tetapi juga pendidik yang bermanusiakan ilmu. Saya juga berpendapat bahawa artikel ini menjadi cermin kepada realitikan perguruan masa kini. Ia menekankan bahawa kompetensi seseorang guru hanya diukur melalui kemahiran mengajar, tetapi juga melalui sahsia, etika dan nilai kemanusiaan. Justru, pelajar IPG harus terus menanam semangat reflektif agar menjadi guru yang bukan sekadar berpengetahuan, tetapi juga berpribadian unggul. Akhirnya, saya ingin menegaskan bahawa penulisan seperti ini penting untuk dijadikan rujukan dan inspirasi kepada pelajar IPG. Ia bukan sahaja menilai tahap kompetensi, tetapi juga membina kesedaran diri bahawa menjadi guru adalah satu amanah dan perjalanan pembelajaran yang tidak pernah berakhir. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua panel atas pandangan yang bernas dan penuh makna. Melalui perbincangan ini, kita dapat melihat bahawa sebuah artikel ilmiah yang baik tidak hanya dinilai dari segi bahasa dan struktur, tetapi juga pada keutuhan wacana, kejujuran ilmiah dan kesedaran nilai yang mendasarinya. Akhir kata, marilah kita hayati sedikit pantun sebagai penutup perbincangan kita pada hari ini. Ilmu dicari tak kenal lelah, budi ditanam, subur di jiwa. Guru sejati
membina maruah, cemerlang bangsa, teguh negara. Sekian sahaja daripada kami dalam sesi forum wawancara hari ini. Terima kasih kepada semua hadirin yang setia mendengar. Semoga perkongsian ini memberi manfaat, memperluas pemahaman kita terhadap penulisan ilmiah dan menanam semangat untuk menjadi guru yang berjiwa pendidik sejati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Hai guys, korang tahu tak apa itu SSKD? SSKD ataupun Senarai Semak Kompetensi Diri diisi oleh guru-guru dalam SGM 2.0. Tapi apa yang disemak dalam SSKD ni ya? Jom kita tengok. Meh dekat dengan Aidil. Meh dekat sikit dan saja nak cerita ni. Kerangka SJM 2.0 yang pertama ialah orientasi ilmu. Guru mestilah memahami dasar falsafah dan pengurusan organisasi. Dan yang kedua, guru mestilah memahami kaedah pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Dan yang ketiga, guru mestilah mempertingkatkan kemahiran pengajaran dan pembelajaran seiring dengan pendidikan masa kini. Mana siap? Di situ siap. Bismillah, headshot! Okey, seterusnya instructional. Yang pertama, guru boleh memfokuskan perkembangan potensi murid. Yang kedua, merancang dan melaksanakan PDP dengan berkesan. Dan yang ketiga, boleh menguruskan pentaksiran pembelajaran dengan baik. Yang ketiga adalah pelibatan komuniti. Yang pertama, guru meraihkan kepelbagaian komuniti. Yang kedua, guru melibatkan ibu bapa serta komuniti dalam membantu pembelajaran murid. Dan yang ketiga, guru menjalin hubungan dengan komuniti. Kerangka SGM 2.0 yang terakhir ialah kualiti peribadi. Berikut merupakan ciri-ciri kualiti peribadi yang perlu ada bagi seorang guru. Baiklah, kualiti peribadi yang baik perlu ada bagi seorang guru supaya guru dapat memberikan contoh teladan yang baik kepada